Sekarang ni aku tengok ramai influencer, artis-artis, siapa sajalah mereka-mereka yang dikenali lah. Mereka masuk dalam Beyond ataupun boxing ke, Muay Thai ke, apa semua. Semua diorang ni nak tunjuk kehebatan masing-masing. Cara ini adalah cara Yahudi. Dia bukan cara Islam. Nabi SAW tak pernah pun ajar kita untuk tumbuk bahagian muka. Tak pernah. Dan malah Nabi SAW, walaupun mereka ni sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni ahli perang, tapi sahabat-sahabat Nabi ni mereka tak ada masuk dalam sukan. Mereka tak masuk sukan. Sebab sukan ni adalah agenda-agenda Yahudi. Agenda Yahudi ni dia nak angkat manusia ni sebagai Tuhan. Kena faham ni. Okay? Jadi sebab tu kalau korang tengok ini macam-macam. Kadang-kadang aku ada tengok ada ustaz pun nak masuk boxing. Ustaz pun nak masuk boxing. Contohnya kita boleh tengok DMA Islam kan. Kita tengok DMA Islam ni, dia apa yang dicakap tu, benda tu hampir-hampir kepada hak. Benda-benda yang betul. Apa yang Allah nak, perintah Allah. Kan, dicerita pasal ni politik apa semua, dicerita pasal pelajaran-pelajaran yang ada dekat universiti. Itu semua memang British bawa kepada kemungkaran supaya kita ni lebih banyak belajar ilmu mereka berbanding daripada kita baca Al-Quran. Jadi awal-awal dulu DMA Islam ni Allah Subhanahu Wa Taala dah selamatkan dah. Jadi Allah batalkan game ni. Tapi lepas tu disebabkan hawa nafsu, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau melihat Muhammad, mereka-mereka yang mengambil hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang disembah. Allah dah selamatkan dia supaya cancel ada campur tangan daripada government kan. Tapi dinaikkan balik oleh Forex ni, dia macam diorang ni bergabung untuk wujudkan balik game tu. Macam-macam lah kat situ kita tengok orang lawan ni. Semua lawan-lawan ni, semua kebanyakan dia Islam sama Islam. Boleh ke Islam sesama Islam? Kalau dia sukan sekalipun, cuba korang tengok masih dekat atas ring tu, adakah mereka bawa tu niat mereka apa? Niat mereka nak menang. Niat mereka bukan untuk Allah, bukan nak bela Allah, nak bela agama Allah. Sekarang kita tengok berapa banyak hari ni negara-negara Islam telah ditindas. Sepatutnya kita training untuk bela agama Allah. Sampai saja seruan untuk kita hijrah patu jihad, itu yang kita kena gunakan kekuatan kita. Tapi hari ni kekuatan kita, contoh orang Islam masuk boxing, masuk Muay Thai, apa yang mereka bela? Untuk negara. Dia bukan untuk negara. Islam tak ajar kita untuk bela negara. Islam ajar kita untuk bela agama Allah. Nampak tak macam mana mereka pesongkan? Semua bahagian-bahagian negara-negara yang ada dekat atas muka bumi ni, siapa yang pisahkan kita? British. Mereka-mereka kuasa-kuasa besar, orang-orang kafir ni. Yahud wa Nasara. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin walan nasir. Jadi kita kena faham, mereka ni takkan reda. Allah bagi tahu mereka takkan reda. Tapi hari ni sistem pentadbiran kita ambil mereka tak? Mereka punya. Allah dah bagi tahu, kalau kau tahu dia nak Yahudi Nasara ni, dia nak Nabi Muhammad SAW ni masuk dalam agama dia. Apa maksud masuk dalam agama? Cara kehidupan. Agama itu cara kehidupan. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, tak apa Muhammad, kalau kau masih lagi pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah, kau pergi mengaji, kau pergi solat, pergi menunaikan haji, pergi umrah, kalau kau tak masuk agama mereka pun, tapi kalau kau ikut hawa nafsu mereka, apa yang mereka buat, Yahudi Nasara buat apa? PBB, United Nation, WHO, ini kesihatan, sistem kesihatan kita, sistem pentadbiran negara kita, sistem pendidikan kita, sistem kewangan kita, semua ini adalah Yahudi punya. Ikut saja, Masya Allah, macam mana ke akhirat kita? Ingat macam mana nak jawab depan Allah? Kita selamat? Adakah kita boleh mati dalam Islam? Kita dah ikut hawa nafsu mereka. Sebab tu hari ni kita kena faham.
Kita sebenarnya kita tak kenal pun siapa musuh Allah, siapa itu Dajjal, siapa itu Ya'juj wa Ma'juj. Kita tak pernah nak cari, kita rasa diorang tu tak keluar lagi. Itu yang silap kita hari ni. Jadi sebab tu hari ni, jadi aku fikir macam mana sebab aku banyak masuk kelas-kelas pengajian. Tapi tak ada pun orang yang cerita pasal masuk diselit-selitkan pengajian tu dengan macam mana keadaan kehidupan kita hari ni. Macam mana difitnah, macam mana kenapa agama Islam tak boleh diangkat. Sedangkan hari ni ramai orang buat solat doa kunut nazil lah. Orang banyak buat solat hajat, tapi kenapa Allah tak bantu kita? Kenapa Allah tak bersama orang Islam? Jadi sebab tu aku buat satu kelas pengajian. Aku masukkan ulama-ulama yang bertakwa, yang faham pasal akhir zaman. Macam mana kita kat situ nanti kita belajar, bukan setakat belajar ilmu akhir zaman, tapi kita juga belajar macam-macam, terutamanya macam mana kita nak survive dalam sistem ni. Macam mana kita dekat situ akan diajar bahasa Arab, kita akan belajar Al-Quran, ada tafsir Al-Quran, kita akan belajar fiqh, kita akan belajar tasawuf, kita banyak macam lagi lah, hukum hakam yang kita akan belajar, macam mana muamalat. Jadi sebab tu hari ni penting pada korang yang berminat, korang boleh PM, korang boleh DM, suka hati korang macam mana, korang komen ke, nanti aku reply. Jadi benda ni bukan main-main. Kalau korang benar-benar risaukan akhirat, korang dah nampak, mungkin video ni korang baru perasan macam mana keadaan orang Islam dah ikut cara hidup Yahudi wa Nasara. Dan fitnah-fitnah apa yang dibawa oleh agenda-agenda yang dibawa oleh Dajjal, apa sistem yang dibawa, Ya'juj wa Ma'juj, apa juga sistem yang dibawa. Semua ini kita kena tahu, kena kenal. Kalau tak, kita tak tahu mana hak, mana batil. Jadi bantulah korang yang tengok video ni, kalau korang Allah gerakkan, ada getaran hati tu, masuk dalam kelas ni. Yuran sangat-sangatlah murah. Korang tak perlu pun nak bayar macam-macam yang kat luar sana. Korang nak belajar Al-Quran pun dah berapa ratus. Korang nak belajar nak belajar fiqh pun dah berapa ratus. Macam-macam. Korang kadang-kadang dapat percuma tu sebab adanya masjid-masjid yang bayar. Tapi ini masjid-masjid pun dia tak boleh nak cakap betul. Korang belajar dengan ustaz-ustaz sana, ustaz situ pun mereka tak boleh nak cakap perkara yang hak. Malah mereka tak nampak. Jadi kat sini insya-Allah ustaz-ustaz ni ada maulana-maulana yang akan Allah bagi kefahaman dan dia akan terangkan pada kita. Kat situ banyak pencerahan-pencerahan yang akan dikongsikan insya-Allah. Ini semua untuk kita nak selamatkan akhirat kita, supaya kita menjadi orang yang benar di sisi Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.